So hari ni ajarin mak aku. So jom kita cari kek dulu. So aku pilih kek yang ini sebab dia sedap. Seolah-olah healing sikit lah. So kita dah dapat. Jom let's go. Kita buat kecil-kecil je. Kita bawa pergi makan. And then ni je lah yang aku mampu. So nampak tak? Jom men. So ni aku nak buka. Struggle aku nak buka memang lama. So aku lajukan sikit. Tiba-tiba tersenyum-senyum dia nampak kek kan. Sengih-sengih. So aku sambung lagi buka. So nampak tak? Ni dah siap buka akhirnya. So jom kita potong-potong. Ni aku nyanyi sikit. Lepas tu bagi dia cuit-cuit sikit kan. Kau tengok aku tengah bagi wish. Anak aku tengah hanga mulutnya. Agaknya nak bercakap juga aku. Nak aku wish lah dekat mak aku biar mak aku seorang je yang dengar. Nampak tak? Dengan aku tengok mukanya. Aku yang geram tengok muka dia. Sebab muka dia berkerut. Geram kan. Lepas tu untuk mak pula. Selamat hari jadi mak. Mak Amin boleh buat kecil-kecil je. So nanti mak doakan kita boleh buat besar-besaran bersama dengan abang. Jangan tanya abang aku kat mana. Sebab abang aku kat rumah. Bye.